Jangan sokong Iran. Iran tu Syiah. Jangan sokong. Pak Tin nak abang pasal Iran duk sokong ni Palestin dari dulu sampai lah tau. Mana ada negara yang berani terang-terang duk sokong Palestin? Iran je. Dia punya proksi-proksi dia keliling tu ASEAN ni Timur Tengah kan. 20-30 tahun dulu boleh lah kalau orang siapa duk sokong Syiah, sokong Iran ni. Dia Syiah, dia puak Syiah kan. Syiah ni pun propaganda Amerika juga. Depa nak buruk-burukkan Syiah ni kan. Ni fahaman depa biak depa. Depa punya mazhab ke, fahaman depa, cara hidup depa berlain. Lah ni, kita Ali Khamenei pun dah meninggal disebabkan oleh Israel bom rumah dia kan. Dia pun tak dan nak elak. Itu ramai rakyat-rakyat dia pun berkabung 40 hari sambut Ali Khamenei ni kan. Tu baru pejuang sejati pertahankan tanah air kita, ayat dia kan. Kita kena sokong lah Iran ni. Syiah ke agama mereka, biak mereka. Ini bangsa mereka tengah dijajah oleh barat ni, Amerika kan. Kalau kita nak tak sokong Iran, siapa nak sokong dia? Takkan kita nak sokong Amerika? Terang-terang dia lagi jahat kan. Dia lagi kuat. Ali Khamenei meninggal, ramai orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tak apa. Itu kita depa piak-piak kan. Kalau dia pegang Al-Quran tu, kita rasa okey lah. Kita nak salahkan Syiah tu pasal apa kan. Kita faham Syiah tu apa dia. Tak apa. Biar pi, kita jangan duk follow dia kan. Cara agama kita, cara agama dia kan. Biar pi. Lah ni bangsa dia tengah dijajah. Pasal apa? Pasal minyak kan. Kalau hampa faham pasal Syiah ni, hampa cuba komen mai tengok kat Pak Teh. Pak Teh kadang-kadang bukan faham kan. Dengan batu Karbala ke mereka duk buat kan. Pak Teh tak tahu. Hampa try komen lah. Bincang-bincang, kita bincang tengok kan. Pak Teh nak entam tak apa pun tak faham kan. Pak Teh pun blur juga ni dengan Iran dengan Amerika ni. Okey. Hampa try komen tengok pendapat hampa macam mana.